Kita nak suara kita hanya dengan suara je, dengan podcast, dengan social media. Suara mereka lebih kuat. Lebih kuat. Lebih Kalau, kuat. kalau kita bagi tahu so rakyat ni dia lambat sikit. Mereka hanya perlu orang kata berbisik saja. Dan mereka dapat apa mereka nak. Sembang-sembang sama dia orang dapat. Okay guys, welcome back to Relax Lu Podcast. So hari ni kita nak bahaskan sikit lah sedikit beberapa soalan yang penting lah bersama dengan Dr. Ghafur kita lah, doktor biasa kita. So doktor, dengar-dengar cerita kan doktor ada buat klinik baru. Ada. So apa plan untuk doktor sekarang ni? Okay. So Adli, macam mana, seperti mana yang ramai tahu bisnes kita banyak kepada bisnes bariatrik iaitu menguruskan pesakit, dan dia panggil baria di Malaysia lah. So bisnes ni adalah bisnes cash bermaksud tiada coverage insurans. Alright. So insurans di Malaysia masih lagi menampakkan bariatrik ni sebagai operation kosmetik. Walaupun di negara Indonesia, di Singapura, di Thailand, konsep mereka dah bertukar kepada operation untuk menjaga kesihatan. So oleh kerana itu, kita harus menyediakan satu platform untuk memberi pesakit rawatan bariatrik pada kos yang mampu tapi kualiti yang tinggi. Sebab operation itu merupakan operation yang rumit. Betul. Dia bukannya mudah. Sebab nak kuruskan orang yang 150 kilo, memerlukan support yang lebih. Jadi masalah saya adalah saya rasa bahawa kebanyakan hospital charge dia terlampau mahal. Charge doktor ni sama tau. Bermaksud kalau kita buat operation 8 jam atau kita buat operation sejam, operation yang sama kita dapat duit yang sama. Dia memang merangkumi untuk semua doktor, maksudnya doktor bariatrik ke atau semua sama? Semua sekali. Bermaksud satu kod untuk satu penyakit yang doktor charge. Yang berbeza adalah charge hospital. So hospital, contohnya hospital A, dia akan charge RM8,000, hospital B mungkin boleh charge RM15,000. Yang tu merangkumi macam alatan atau... Correct. Sebab dia tak ada kawalan atas charge dia. Okay. Tapi charge doktor ada kawalan. So kita ni jadi macam orang kata, bila patient marah kat kita tak boleh buat apa. Dia kata, oh doktor ni mahal lah. Sebenarnya tak. Sebenarnya hospital yang charge mahal. Kita punya sama je kan. So saya pun mencari satu alternatif di mana patient tak payah bayar mahal sangat dan mereka mendapat perkhidmatan yang orang kata 5 bintang lah, dan juga outcome yang selamat dan servis yang bagus. So kita pun memulakan inisiatif klinik kurus dengan Q. So klinik kurus ni adalah satu klinik bariatrik yang memberi fokus untuk membantu patient untuk kurus dengan cepat dengan cara bariatrik, merangkumi operation, balloon dan ubat. Dan klinik ni bertempat pada masa ini di Ipoh. Okay. Di mana di Ipoh? Di Kinta Medical Center. Dan kenapa saya pilih Kinta Medical Center? Sebab saya rasa hospital ni hospital yang tidak begitu sibuk sebelum kita masuk. Betul. Jadi patient kita diberi keutamaan. Hospital lain, patient kita dianggap sebagai patient tambahan. Mereka lagi suka untuk layan patient insurance. Sebab patient insurance, mereka bawa duit lebih banyak masuk. Betul. So patient cash bariatrik kita jadi macam patient lebihan. Jadi tak best. Kira macam orang, kau ambil lah yang bagian yang cash ni, aku tak nak lah. Aku nak yang insurance. Correct. Jadi aku pilih hospital KMC sebab hospital tak sibuk. Dan bila kita main, dia jadi sibuk. So dia pun nampak value dalam kita main. Dia hargai patient kita. Dan patient kita pun dilayan dengan elok. So satu lagi kebaikan adalah sebab saya saya hanya menyewa tapak di sana. Jadi saya boleh menurunkan harga bariatrik. So harga bariatrik konvensional di hospital lain RM32,000, ada yang RM28,000. So harga kita di KMC paling murah RM19,500. Kita memang kurang sangat lah. Kira yang paling murah lah. Paling murah sekali lah. Sebab dia kita tak ambil untung sangat lah. So Tapi kena ambil murah tau. Murah. Tapi kita tak compromise dalam kualiti. Barang-barang yang saya guna untuk operation barang-barang yang paling modern dan berkualiti, latest. Actually saya dah bekerja di banyak hospital. Barang-barang yang saya guna di KMC
Hospital lain pun tak ada. Oh. Lagi berkualiti. Lagi upgrade, lagi Lagi better lah. upgrade. Dia macam kita ada kereta Ferrari kat sana, Ha? hospital lain guna lagi kereta Toyota, Nissan. Tapi kita buat yang terbaik sebab kita nak yang terbaik untuk patient kan. Dan barang-barang kita guna pakai pun kita guna yang terbaik. Kita tak ada compromise dalam tu. Nursing care kita pun yang terbaik, tapi patient bayar harga yang sangat kurang dan murah. Kenapa? Sebab kita tak ambil untung banyak. Kita bekerja untuk volume. Bermaksud lagi ramai yang buat, lagi banyak kita Macam boleh lebih sustain kepada doktor keuntungan. buat charity sikit. Correct. Lah. Dan kita lebih buat kepada volume lah, lagi ramai. So minggu lepas kita buat 26 kes minggu lepas. 26. Fuh. Itu yang paling banyak kita pernah Larat buat. doktor. Larat. Dan memang keutamaan diberi kepada mereka yang perlu buat cepat. Contohnya mereka yang ada masalah kesihatan dan all that. Dan saya rasa sangat selesa kurus tu sebab klinik dia elok, cantik dan boleh tengok Oh, ada. gambar-gambar. Saya tengok memang dan lawa lah. Lawa dan di ward dia pun selesa. Dia wardnya bukan je kipas, ada aircon. OT dia pun selesa, nurse dia pun elok dan tempat dia pun okey. Memang yang paling moden lah. Tempat okey lah, alhamdulillah cukup untuk kita buat operation kita lah. Okay. So saya pun nak memberi orang kata assurance bahawa jangan risau tentang kualiti pembedahan, jangan risau tentang kualiti tempat. Saya akan pastikan semua elok dan booking dengan cepat je. Jangan tiba-tiba nak buat. Itu susah kita nak terima sebab Yelah, kita dah memang dah booking dah sebulan sebelum kan. Better booking awal lah Booking kan. awal. At least ada Mudah slot kita. booking dan siapkan diri untuk main dan kita boleh buat. Proses dia 3 hari 2 malam. Masuk sehari sebelum buat operation, lepas tu balik dan bila balik ikut segala protokol kita dan insyaAllah semua okey. So kalau setiap perubatan doktor tu memang ada package ke apa untuk diorang pilih? Ada. So untuk operation kita yang paling murah 19,500. Untuk bypass kita buat pun paling murah RM26,000. Hospital lain 35. Beza banyak. Beza banyak. Belon kita buat yang belon telan kita buat paling murah 15,500. Beza dengan tempat lain 18,000, 20,000. Betul. Dan ubat-ubat kita pun kita tak markup sangat. So memang murah. So dan kita ada doktor di sana sepanjang masa. Bermaksud walaupun saya tak ada di sana untuk tengok patient, kita ada seorang doktor pakar bedah, Dr. Ahmad yang ada di sana sepanjang masa, so patient boleh walk in juga. So anda perlu datang, walk in saja 8 hingga 5 office hours, ada orang untuk tengok, beri konsultasi, ada orang untuk kita tanya apa-apa kita tanya dan kita booking selepas tu. Tapi kebanyakan patient melalui WhatsApp lah, kontak kita dan WhatsApp. kita direct WhatsApp, kita deal direct WhatsApp, jumpa masa pembedahan je lah. So tak ada beza sangat. Tapi ada setengah patient nak jumpa kan. Yalah dah Mereka dengar-dengar tak percaya kan. So mereka kena mai. So kalau saya tak ada, doktor lain ada lah. Tapi lebih better memang jumpa depan-depan lah. Sebab kita nak bagi nampak, oh betul ni Dr. Ghafur ni. Correct. So ramai tanya, Dr. G tak buat lagi kat Penang ke? Saya buat lagi. Kat Penang kita fokus lebih hari Isnin, hari Selasa. Dan hari lain kita buat di kita Medical Center. Di KL kita fokus untuk 2 kali sebulan saja. Sebab ada customer yang nak main daripada KL, mereka malas, mereka rasa macam jauh dan jam, benda-benda macam tu. So kita buat juga di KL, tapi at the moment now banyak kita buat di KMC, di Klinik Kurus, dibuat di Penang, di Hospital Island, dan di KL kita buat di 2 hospital, di Alti dan di KPJ Damansara. KL lebih macam backup. Correct. Dalam 2 kali sebulan kita buat dan kita boleh buat maksimum 6 kes setiap hari. So kalau 2 kali sebulan boleh buat 12 kes je lah. So tak jauh sebenarnya. KL main ke Ipoh 2 jam 2 jam lebih. Boleh lah, kita tengok pada keadaan orang lah turun. Dan ada transport ETS betul. dan bus, flight tak ada. Jadi mereka yang berminat boleh. Daripada Johor ada flight Betul. terus ke Ipoh. So ramai patient Johor mai. Dan last kali daripada Singapura pun ramai mai sebab ada flight. Dan kita banyak buat patient Indonesia sekarang. Dan mereka yang berminat kontak kami sajalah untuk booking. So ada satu soalan doktor. Kita bersembang pasal insurans kan tadi. So doktor tahu sekarang insurans dah naik 40%. So apa macam mana pandangan doktor untuk perkara ni? Okay, so apa yang naik adalah premium bermaksud bayaran bulanan dah naik 40%. 40%. Jadi sebabnya adalah syarikat insurans dia kata kos dia dah naik sebab bil hospital dah naik. Hospital pula dia naikkan bil dia sebab dia kata secara inflasi dia mengikut inflasi. Kalau inflasi 5 ke 7%, dia pun naik 5 ke 7%. Dia ikut. So setiap tahun dia akan naik. Setiap tahun memang akan naik. Akan naik.
Insurans kata yang kos hospital naik, kita pun kena naik premium kita. Tapi yang pelik syarikat insurans ni, mereka punya keuntungan setiap tahun puluh-puluh juta. So macam kita pelik mereka dah untung puluh-puluh juta. Lepas tu nak naik lagi premium sebab mereka kata kos ni naik kan. Dia nak lagi untung. Tapi syarikat syarikat insurans dia memang syarikat yang buat duit lah. So kita pun pengguna tak ada sebarang pilihan tau. Dia kena bayar aje. Kena terima je lah. Dapat surat kena bayar. Tak bayar, polisi dia dibatalkan. Betul. So dia sakit tak boleh pergi mana-mana. So kita pun minta kerajaan get involved. So kerajaan kata okey, aku tanya insurans kata hospital salah. Aku tanya hospital kata insurans pula salah. So macam mana nak settle ni? Dia kata kita buat satu peraturan di mana kita akan letak harga untuk setiap penyakit. Bermaksud, katakan hang masuk sebab demam dan ada jangkitan kuman paru-paru. Untuk penyakit ni, hang boleh charge RM5,000 je. Hang kena buat semua dalam tu lah. Yelah, So actually, dia bukannya benda pelik. Negara lain ada mengamalkan benda ni. Taiwan, Singapura, Thailand. Mereka mengamalkan. Jadi bukan perkara yang pelik lah. So of course, mereka yang komplain pasal ni, mereka yang rasa takut dan komplain adalah orang insurans dengan hospital. Sebab keuntungan mereka sekarang telah dihadkan. Ya, betul. Dan kita nampak memang betul saham syarikat-syarikat hospital besar jatuh sebanyak 40% selepas pengumuman dibuat yang kerajaan nak umumkan benda ni. Tapi hang rasa akan jadi aku rasa tak. Rasa tak sebab hospital dengan insurans ni lobby dia besar. Dia kena kau untung kat situ. Dia syarikat berbilion So kita nak suara kita hanya dengan suara je, dengan podcast, dengan social media. Suara mereka lebih kuat. Kalau kita bagi tahu suara rakyat ni dia lambat sikit. Mereka hanya perlu orang kata berbisik saja. Dan mereka dapat apa mereka nak. Sembang-sembang sama dia orang dapat. So saya rasa ini semua cakap-cakap kosong lah. Sama lah macam kementerian tiba-tiba nak start buat WBB ke WWB kerja shift ni. Kerja shift. In the end, dia orang tarik balik juga. So, benda-benda ni semua panas-panas time tu je lah. Setuju benda-benda tu. Tak setuju. Susah. In the end, dia akan panas-panas lepas tu hilang. So, kes yang kerajaan nak buat harga tetap DRG tu, saya rasa akan mati jugalah. Yelah. So janganlah shock sangat untuk benda-benda ni. Saya rasa sebab rakyat tahu benda macam tu takkan menguntungkan dia orang. Cuma akan menguntungkan dia orang je. Correct. So perkara yang akan menguntungkan rakyat biasanya akan dilambatkan. Betul. Dan perkara yang akan menguntungkan syarikat-syarikat yang sudah kaya biasanya akan dipercepatkan. Betul. Kita harus tengok je lah. Okay. Alright. Okay, so last soalan lah. Okay, sebabkan doktor dah ada klinik baru apa semua. So apa macam future untuk diri doktor, untuk klinik tu? So plan saya adalah untuk nombor satu, pastikan kualiti kita sentiasa nombor satu lah. So untuk pastikan kualiti kita nombor satu, kita harus tumpukan servis kita kepada satu atau dua atau tiga tempat je. Kita tak boleh servis kita banyak tempat, 5, 6 tak boleh. Itu kena tunggu besar sikit. Correct. Servis kita tak boleh terlampau bercabang sebab kualiti kita harus dijaga. Tapi patient kita nak mai daripada tempat yang berbeza, nak datang kepada kita. Bila mereka balik, mereka pun harus dijaga di tempat-tempat mereka lah. So rancangan saya adalah untuk membuka kurus, kurus customer care service di beberapa negeri-negeri yang tidak ada perkhidmatan pembedahan Dr. G. Seperti Johor, Kota Baru, Kelantan dan juga di Selangor pada masa ni. So Selangor tak ada, Kota Baru tak ada dan Johor tak ada. Kenapa saya pilih tiga tempat ni? Sebab ini merupakan tiga tempat yang paling ramai patient Dr. G datang di luar daripada Penang. So kita akan fokus di mana kita akan buka kurus customer care service. Tempat ni mereka yang berminat buat bariatrik boleh pergi jumpa dengan ejen atau wakil kita di sana. Mereka akan explain berkenaan dengan bariatrik, pilihan yang ada. Untuk senangkan diorang lah kan. Senangkan diorang. Mereka akan explain risiko, explain procedure dan juga bantu dalam logistics. Betul. Contohnya mungkin anda berada di Johor, nak mai ke Ipoh, tak tahu hotel mana. So kita boleh bantu. Boleh membantu selepas procedure untuk jumpa balik untuk memberi nasihat. So dia tidak akan jual ubat dalam tempat-tempat tersebut.
tapi lebih kepada customer service. Lebih senang lah. Dan Sebab senang. sekarang kadang-kadang ada macam orang dia tak dapat macam mana nak contact Dr. G kan. So lebih senang cari booth, Correct. jumpa depan-depan. Correct. So saya akan buka insyaAllah di JB dulu, diikuti dengan Shah Alam dan insyaAllah di Kota Baru, dan kita akan mengutip atau mengumpul patient daripada sana dihantar ke center-center kita di kurus di KMC, di Penang dan juga di KL. Oh, okay. So itu merupakan plan kita lah, doakan lah. Okey, amin semoga. Okey lah. So inilah penghujung pada episod kali ini. So korang boleh nantikan nanti kalau korang nak contact dengan kurus kan, nantikan daripada doktor di kawasan Terengganu, Johor, Selangor semua akan ada. So jangan risau. So apa, ingat kurus, ingat Dr. G. Okey. Assalamualaikum.